Assalamualaikum semua, selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini 28 hari bulan 11 2025. Selamat pagi semua. Lebok Cina banjir lagi hari ni. Air dah sampai dekat depan pagar. Ini bukan Lebok Cina, memang tak boleh pergi lagi lah. Okey. Ni daripada rumah ni. Sampai pagar. Kalau sampai kat laman ni, tandanya dekat balai raya, dekat balai polis memang dah cukup lah. Dekat masjid pun dah sampai ni. Kalau kata sampai kat laman ni lah. Ni tak tahulah keadaan sana macam mana. Memang tak boleh lepas lagi ni. Doakan kami semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Hari ni Pak Nak masih meneruskan kerja-kerja kat dalam rumah. Ni ada barang-barang perkakas untuk elektrik Pak Usu punya yang lama-lama Pak Nak dapat kumpulkan. InsyaAllah nanti Pak Nak pakai. Okey. InsyaAllah Pak Nak mula nak buat extension untuk bilik lah hari ni, InsyaAllah. Okey. Dalam pada tu ada sikit-sikit lah Pak Nak touch up cat-cat yang tertopik yang tak apa kena. Pak Nak ada beli cat hitam sikit ni. Cat pun yang pun ada tempat list-list yang terkopik. Nak cat sikit-sikit yang tak apa kena tu kan. Yang terkena pada selotip-selotip yang terkopik tu. Okay. Ada sikit-sikit Pak Nak touch up lah. Okay. Doakan Pak Nak sihat. Doakan Pak Nak sihat. Doakan kawan juga sihat. Allah Ta'ala memudahkan segala kerja-kerja kita. Okay. Doakan juga pada masa-masa banjir, mudah-mudahan mereka semua tidak mendatangkan bahaya bagi mereka. InsyaAllah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Dari laman bonda, rumah bonda Pekalampau, banjir makin naik. Belum ada tanda-tanda surut. Dah melaut dah. Ni pagar lagi. InsyaAllah rumah tak sampai lah. InsyaAllah. Wan. Mandak. Doakan kami semua. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dan berpetaka. InsyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum. Alamak, mana start pecah geng. Sikit-sikit tu. Dah start pecah dah. Aduh. Diam, tanya balik. Jangan pecah balik dah lah. Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah. Bilik Pandak dah siap. Wiring lampu dengan plug ada 2 poin dah. Ni lampu extension. Okey, Pandak wiring extensionnya tu daripada plug depan yang Pandak tambah. Okey. Mudah-mudahan berfungsi dengan baik. Setakat ni dah test. Alhamdulillah. Pandak nak turun bawah. Pandak nak update sikit banjir. Tengok apa-apa. Ada perubahan tak? Allah Rabbi. Rasanya dah tenang lah. Rasanya dah tenang. Atau dah mula turun. Kalau hujan berhenti tak ada. Tenang, dah tenang. Tenang. Mudah-mudahan cepat surut. Doakan kami semua, insyaAllah.
Assalamualaikum. Sayang semua. Amin amin rabbal alamin.